Mata dia kiri kanan Mana dia tak nampak depan lah. Ni si petiup ni. Kita tiup, dia kembung. Please, tolong. Jangan pegang, jangan buat apa-apa. Penyu melonggeng. Hidup mati. Ui, hobo-hobo. Ulat gonggo boy. Oh, fight. Boom! Wow! Batu tu elok dari situ yang kau nak bagi tanda kan buat apa? Daripada batu besar ini dengan batu yang besar ini dan besar boy. Saya daripada kita jumpa lagi. Bye bye. Kapten dah datang. Angka tanya mana kepala, mana kaki, ni kepala. Lihatlah dunia. Ni asap pedas berempah. Di dalam video ini korang akan dapat menyaksikan di mana Angka akan berkayak dari Pantai Siring ke Pulau Burung, dari Pulau Burung ke Pulau Lalang, dari Pulau Lalang ke Pulau Besar. Dan Angka bermalam di pulau yang tak berpenghuni, berkayak merentas pulau di waktu malam, mengelilingi Pulau Besar, meneroka tempat bersejarah dan cerita rakyat, bertegur sapa dengan pengunjung yang ada di sini. Macam yang korang lihat, ada beberapa barang kat sini. Ni baru 3 orang punya. Cabaran di sini adalah keperluan kita untuk 2 hari 1 malam. Semuanya akan dibawa menggunakan kayak. Kayak ni tak besar mana pun. Kayak ni kecil. Lagi pula untuk dia punya bahagian kargo, kompartmen pun terhad. Macam kat sini beg mega-mega. So kita tengok kejap macam mana nak setting ni. Muah mikir kan dia ni. Kita try je lah, tengok macam mana Nanti kita try je Kita buat dia. Kita buat dia. Kenderaan 3 roda, jalan kampung kan. Nak motong pun fikir kan ni. Info keadaan sekarang nampaknya dah mula gerimis. Kita boleh tengok dekat windscreen depan ni. Kita ada plan B. Plan B dia apa? Plan B dia tunggu hujan berhenti lah. Kalau tak lepas pergi, kita naik boat lah. Tak jadi cerita lah macam tu. Cerita kot lain. Destinasi dalam setiap ekspedisi bukanlah puncak, bukanlah lokasi, tapi destinasi utama adalah pengalaman di dalam pengembaraan tu. Kita dah sampai di lokasi tapi keadaan gerimis, kelabuk. Itu apa bunyi kilat yang tadi? Wiper, siul Azim. Yang tadi bunyi wiper kawan-kawan. Surprise. Tok. Aku nak jumpa cip aku. Dia di atas ni, datang. Assalamualaikum cip. Soalan yang pertama, Okey. kopi ada ni? Kopi ada. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopi ada. Ingat kita ni scam ke? Kali ni ada kopi. Pada tahap hujan macam ni, ini dikira kalau kita risk assessment dari hijau, kuning, oranye, merah. So sekarang ni hujan ni Paling low sekali. Kuning yang tadi. kuning tadi ya. Hujan tak ada kilat, tak ada thunderstorm. Alhamdulillah. Continue. Hujan pun tak lebat. Okey. Itu daripada kita punya safety officer kita, Tok Janggut. Kalau kau nak tahu dia, boleh follow petualang Tok Janggut. Check it out. Apapun chip aku kena kasih kenyang dulu supaya perancangan dia lebih teratur dan teliti. Chip aku kalau dia lapau, risau kejap lagi kita lajak sampai Sumatera. Sebelum kita sebenarnya macam ni, dalam kita tengah order makan sekarang hujan dah turun. Angin tolak kita semua. Angin tolak kita ke Muar. Tidak pun kita sampai ke Muar dekat dia. Dan jalan nak Muar. Ni kita dah Pulau Besar. Okey. Terima kasih. Air dah sampai. Air sampai. Anak-anak, Uncle kopi O dulu. So kita terpaksa tunggu beberapa minit lah. Kita tengok keadaan cuaca macam mana. Ini baru 8 start kayak. Bang, 9 dah. Sama pukul 9. 10 minit lagi. Perasaan tadi suka. Sekarang Uncle masuk tandas. Okey. Sebelum masuk tandas tadi okey. Keluar tandas aku tengok ni gelap. Aku cakap yang ni lain macam dia. fikir 2 kali balik.
kita tunggu untuk biar awan gelap ni gerak, sebab belah sana tu kita nampak cerah sikit. A few moments later. Dia kena delay. Sebalik hujan. Tapi ingatlah, sebalik telefon lagi lepas ini. Itu on ke tak on? Kan? Orang kata benda dah cop. Kita kena ikutlah percaturan dia. Hebat mana pun kita, gelap tetap akan menang. Saya nak sombong. Steady je. Let's go. Tinggi gak pakai ni. Dalam bang. Oh, dah mari. Allah. Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ni uncle ada kembara merentas pulau. Seperti yang kau dapat lihat, uncle sedang berkayuh kayak dalam keadaan hujan gerimis. Sekarang pukul 11.20. Sepatutnya uncle mulakan perjalanan pada jam 9 pagi. Tapi disebabkan atas faktor cuaca, alhamdulillah dapat juga kita turun ke laut. Tapi dalam keadaan air surut berlumpur uncle. Ke destinasi yang pertama, iaitu kita akan ke Pulau Burung. Dari Pantai Siring, orang berkayak, apabila waktu air surut, tempat yang pertama, daratan yang pertama selepas Pantai Siring, kau akan jumpa Betis Pasing ni. Tak panjang kita tengok, dalam mungkin 500 meter, 1 kilo. Mungkin aku kurang knowledge lah bab ni. So kejap lagi kita akan sampai Pulau Burung. Aku akan tunjukkan macam mana view Pulau Burung ni. Apa ada dekat dalam dia? Belum. Kayu belum dah. Dah masuk dah. Pedal pun tak tenggelam. Majlis Pembangunan Pulau-Pulau Melaka. Jadi ini milik kerajaan. Pulau Burung juga menjadikan transit dan juga tempat untuk para pemancing di sini. Kalau tengok kat sini boleh kita parking tu, camping ke kan. Nampaknya cip aku tengah cari kawasan. Wah. Apa ni? Ada lampu tak? Lampu tak ada bang. Ketam ke apa? Oh, ni siput ni. Aduh, gua nak siput apa? Siput Belitung. Siput tiup abang. Ha? Ni siput tiup ni. Kita tiup, dia kembung. Aku bahagian tahu-tahu je kan. Aku bahagian tahu-tahu je nampak. So kita akan mengelilingi pulau ni. Jadi dua jalan. Yang pertama tadi ikut yang pemancing camping. Yang kedua dia lalu di kawasan batu-batu merah. Merupakan pulau yang berlandaskan batu merah. Pada korang, aku cadangkan kalau korang buat aktiviti seperti ini, kasut paling power sekali adalah ni, Adidas Kampung. Semua pakai Adidas Kampung. Antara cabaran apabila berjalan di pesisiran laut terbuka yang memang menjadi habitat asli kepada haiwan, kebarangkalian untuk terserempak seperti ular, haiwan-haiwan hidupan laut yang berbisa, yang berbahaya, itu tinggi. Sewaktu korang berjalan di sini, pastikan korang tengok tempat yang korang pijak. Apa yang korang pijak? Jangan terpijak benda lain lah. Benda yang bergulung-gulung tu. Bang, ni abang punya. Oh, ya ke? Abang punya? Oh, letak balik. Ada orang punya lah. Aku baru ingat nak tikam. Tapi kalau bakar jadi tu. Saiz tu mak ya. Saiz tu jadi. Abang tu cakap dia punya pula. Wah.
Sakit kalau kena. Ketam guys. Purple tu. Tak pernah tengok ni. Yalah purple lah. Mata dia kiri kanan Mana dia tak nampak depan lah. Sekarang ni kita punya arah harus macam dia bawa kita ke sana. Dia bawa kita ke sana. Kuat. Kanan lebih sikit. Harus. Asal harus. Pulau kan dulu. Memandangkan kita ada masalah teknikal, iaitu keadaan laut semasa tak dapat untuk kita teruskan. Jadi uncle dan kawan-kawan plan kita cari tempat untuk kita minum dan break sekejap. Setelah kita dah jelajah Pulau Burung, kita dah tengok. So sekarang kita nak break sekejap. Let's go. Ini bukan tergantung saya saja ni. Hanya di Pulau Burung. Kalau kita nilaikan ini adalah salah satu seni. Kau dapat perisa apa tu Am? So teman dapat roti bakar bersalut telur. Roti serunding bakar, ayam. Serunding ayam. Tengok sikit dia punya ni. Ciptaan dia macam mana? Dia sudah salut ni. Oh, telur. Oh, ni serunding. Oh. Dia lah. Ni ada ni apa ni? Mayonis eh. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus. Ni perisa apa bang? Perisa roti bakar bersalut telur. Serunding ayam berperisa mala pedas. Wow. Kali ni Oban kita spesies yang ni. Kita bagi chip QC. Oh, yang betul lah dia salut telur lah. Telur ayam tu. Oh, make suku dia bedal. Memang, Sekarang uncle pula. Uncle punya roti bakar bersalut telur. Serunding ayam berperisa pedas. Oban, sekali lagi. Kali ni keluaran yang model lain pula. Roti bakar bersalut telur. Best. Dapatkan di beg kuning. Dia hujan dia dalam kategori biru lah. Biru maksud? Renyai-renyai gitu. Biru pekat ni dia dah masuk ke darat. So yang biru cair ni kita dalam radius ni. Angin pula tolakkan dia ke darat dah. Ni Pulau Burung lah yang tanda putih ni kan. Nauzubillah min zalik, janganlah terkena pada siapa-siapa. Anak-anak, ini adalah obor-obor yang terdampak. Seandainya korang terjumpa di kawasan pantai sewaktu kau sedang beriadah, melakukan aktiviti air masin dan laut seperti ini, please tolong jangan pegang, jangan buat apa-apa, biarkannya. Dan berpesan kepada adik-beradik yang lain, rakan-rakan yang ada, bagi tahu sini ada obor-obor. Bahaya. Elok-eloknya tutuplah obor-obor ni dengan kayu-kayu ke supaya ianya tidak dipijak orang dan tidak dilanggar. Kenapa? Sebab dia mempunyai neurotoksin yang berbahaya. Dia berbisa, bahaya. Wih. So sekarang ni ada dua kawasan, sana gelap, sini cerah. Yang gelap tu bagi sini sekarang. Oh, dia membawa ke sana lah ni. Belah sana belah darat dan belah burung. Sekarang kita ke bawah sini. Kawasan yang berubah. Kalau kita tidur daripada Pulau Burung, korang berfikir ombak yang keras. Dari kanan, dari bawah arus ke kanan, kena berlawan dengan ombak-ombak. This one. Kayu kat sini. Kayu kat sini. Padahal tak jauh nampak pulau nampak. Ada kat depan. Kayu tak tahu. Sembang. Dah kena tolak dah ni. Dapat tak tiang tu? Kena keluar daripada tiang ni. Tiang tu masih lagi kat situ kan? Dia ada lagi satu, dua, tiga, empat. Tiang lagi. Engkau dah nampak dah. Kayu tak sampai. Kayu tak sampai. Kembang di tangan. Aku jumpa penyu ah. Nak ada penyu nak. Penyu menonggeng. Penyu menonggeng. Alhamdulillah. Namun penyu pun boleh. Boy, nak pergi mana boy? Boy, duduk mati. Mana dia?
Oh, yang tu. Dia datang. Wah! Yang ni. Bismillah. Wah! Yang belakang tu. Oh, yang bergulung ni. Bismillah. Wow! Oh, ni. Wow! Siap, naik dulu. Okey, lepas naik kayu. Okey. Bye, naik dulu. Okey, lepas naik kayu. Dah nampak pulau. Yeah. Dah nampak pulau. Kalau kau nampak ada budak dekat situ dengan kayak dia. Dia tengah bercangkung dekat atas pasir. Hawa kita sampai ke? Weh, ni dah nyala unggun api ke apa ni? Dia hantar drone dekat situ. Hawa dia sampai dulu. Hai orang kampung. Dah pakai kayak, dia main drone. Pulau Lalang, Bek. Kita tengah sedih mana tempat untuk kita bermalam malam ni. Bahan bakar ada, alhamdulillah. Jadi bushcraft. Sekarang tengah sepi tapak lah. Aku cara survey lain. Dia orang cara survey lain. Untuk dari segi wildlife hazard. Kita punya fly tahu. Manjang fly. Satu. Azim pandai-pandai dia besar. Dua. Ada yang hijau. Saya ada bawa grease. Minyak grease ada bawa. Pergi tengok situ sekejap bang. Macam manis lah sini, banyak perkakas lah. Solar pun ada. Ni. Oh ni. Dia rata dan lapang. So ini pot yang super A lah. Masih lagi tempat yang sama, Pulau Lalang, tapi campsite point yang berbeza. Yang ni ketiga pula. Diorang buat pemilihan sini sebab kita angin datang dari sana. Yang ni ada satu pokok besar dan tanah tinggi. Dia menghalang laluan masuk ataupun laluan angin masuk. Kat sini, satu, dua, tiga, sini empat boleh. Sini empat pun boleh. Oi, pergi collect sekejap barang-barang terbakar. Mudah terbakar. Collect, Angki dapat baldi. Dah boleh cedok air dah. Cangkul pun ada. Ada orang wakafkan barang-barang ni lah. Dah ada untuk tempat nak gali lubang. Terima kasih yang mana wakafkan cangkul ni. Semoga mengalir pahalanya. Kali ni tak lupa sebut kopi warisan kita. Yeah. Kita sebagai pewaris. Kita dah selesai set up untuk tempat kita bermalam. Cip kita, Hanif, Uncle, Tok Janggut dan juga Azim. Masak ni. Ayam sampai. Ayam dah masak. Tak buka kaleng-kaleng you. Ayam dah masak. Belakang. Right, dia. Okey, tembus. Okey. Oh, lembut. Ayam rentas 3 pulau. Dengan 4 getu je, 8 je gitu eh. Okey. Allah Akbar. Ni. Dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Air ni datang balik yang pek tu. Dia bubuk semua. Dia semua boleh ada babi dia dekat dalam. Dia putih lama ya yang dia. First ni, kita akan menyusur tepi dengan Pulau Lalang. Sebab aku takut tu lah, takut kita tak perasan kan, tentu kita dah masuk ke tiang JT. Kita try masuk dulu tepi, dan lagi satu kita jangan kejar-kejar je. Biar kita rapat, datu api kita ni orang nampak. So hari ni kita ada Penglihatan masuk kayak malam. kita nampak pulau tu terang. Kita ada kayak malam hari ni. Ha. So kita akan merentasi daripada Pulau Lalang, kita akan Pun menuju ke Pulau Besar. Kalau kita kayu kita cuba Okey, sekarang kita sedang berkayak malam. Ada ikan. Sangat gelap. Tapi alhamdulillah dibantu dengan cahaya bulan. Perlahan-perlahan kita bergerak, boy. Perlahan-perlahan kita bergerak. Hobo-hobo. Alhamdulillah. 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 Mana? Kita nak ke sana, jangan tolak kerja kamu. Okey, Tok Janggut. Nampak dah baru belakang macam sengit ah. Jangan tali ke? Alright. Ada tali pancing. Nampak tali nampak. Sekarang kau perlu awasi tali pancing yang datang dari kanan. Ada tali pancing datang dari kanan. Alright. Wih, ikan tu dah terbang. Hebat ikan tu. Bawa ayam bakar. Kelawar pula. Alhamdulillah. Ya boy. So, hari ni kita berada di Pulau Besar bersebelahan dengan Tasik Biawak, di mana sedang mencari serangga yang bertindak balas dengan sinaran UV. Jenis serangga apa? Mana? ni semut. Awau semut. Ha. Dia pokok lubang. Jap, suluh jalan aku jap. Okey, bismillah. Okey. Oh, ada. Ada. Ya, aku suluh tempat aku pijak dulu. Oh, ramai. Ulat gonggok anak-anak. Ulat gonggok, boy. Ulat gonggok ni memberi reaksi kepada UV light yang akan dimmerkan sikit. Okey, nampak? Kelip-kelip. Tutup, tak nampak apa. Buka balik. Apa nampak pun sekarang Sekejap. Anak-anak. Cengkerang Cengkerang. kukura. Mana depan, mana belakang, bang? Kita tengah penat-penat. Oh, tu. Ha! Allah, melompat dia. Okey. Ha, tu dia. Wow. Aduh. Okey, sah. Bau betul kalau jengking. Nak ai. Oh, garang bang. Mana ekor dia? Tu dia kelepit dekat atas. Oh, okey, dia bergulung. Itu dia bentuk kalat jengking yang kita cari. Alhamdulillah. Kecil. Kecil. Tahan di sini. Oh, yang ni jangan buat pasal melompat kena.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sedang menuju pulang ke Pulau Lalang. 20 minit tempoh kayuhan. Alhamdulillah, air kelihatan tenang. Kita dah sampai campsite. Dah nak sampai. Ui, ikan tu nak. Wei, go. Ikan. Wei, dia langgar aku. Alhamdulillah. Ekspedisi kali ni kita mempunyai bekalan kopi. Saya bawa kopi tau kali ni. Kopi gantang oleh Chip. Air tangan dia bawa daripada rumah. Dan tak gagal lah. Tahu. Lulus dengan cemerlang. Ada tanda right. Ha. Oh. Hai. Bukan gagak. Dia bergaduh dengan gagak. Oh, kau tengok. Fight. Oh, satu lagi kacau. Laju udang. Oh, champion. Gagak. Oh, fight. Boom! Wow! Hari ini merupakan hari yang terakhir untuk Uncle ada kat sini. So, ini adalah sekitar Pulau Lalang. Uncle nak bawa korang duduk Pulau Lalang. Bawah ni Uncle punya campsite. Inilah sekitar pulau. Masih lagi nampak. Di keliling ni nampak persekitaran dia. Nampak pantai, nampak air. Kumpul barang dan kita akan ke seberang sana. Ke Pulau Besar untuk teruskan kita punya ekspedisi. Okay, boys and girls, hari kedua kita akan daripada Pulau Lalang ke Pulau Besar. Boys, sekarang keadaan dah gerimis. Belasan dah gelap. Oh boy. Nampak je dah pantai, rasa hati tenang. Alhamdulillah. Program kita ni program bajet. 5 bulan. Pagi bajet, malam memang. Dia beli jiwa sebab nama benda di top. Itu satu je. Air mineral. Pusat Informasi Pulau Besar. Information Center. Bang, itu macam bergari bang. Boys, girl, Uncle tak boleh nak bawa korang masuk dalam ni lah. Tutup lah. Tapi hari ni hari Ahad kan? Government tutup ke? Ada sebabnya munasabah lah kenapa dia tutup. Saya percaya tu, dia takkan tutup tanpa alasan yang kukuh. Buka. Tak dapat bercik bang. Berakam ke? Ada shot. Ada shot siap. Ada cerita. Kat sini, Uncle dipahamkan ada banyak perigi. Oh, ni dia. Oh, gini dah tumbuh pokok. Lama lah ni. Besar boy. Perigi yang ketiga.
Oh, dia ada cara lain dia. Kadang air kan masuk dalam tu. Edit. Ha. Ini cara dia. Pergi yang keempat. Alhamdulillah. Yang keempat. Dia agak tawa tu kata orang buat tengah tawa. Tak ada kau sign lah. Sebab keliling air laut kan. Masya Allah. Keliling air laut. Ada sewa motor. Kat sini macam mana perkhidmatan motornya? Aku sewa motor kat sini 1 jam RM20. 1 jam RM20. 1 hari RM80. Maknanya 1 hari tu ambil pukul 3, pulang pukul 3 petang esok macam tu. Dalam konsultasi ada ikut macam homestay. Oh, macam homestay. 3 petang ambil, 12 tengah hari esok pulang. Ada 3 tempat. Oh, sepanjang ni ada 3 kawasan yang boleh sewa motor lah. RM20 1 jam. RM80 1 hari. Ambil pukul 3 petang, pulang 12 tengah hari besok. Pergi yang kelima. Okey. Gagal sikit je. Oh. Kita berada kat makam Sultan Syekh Arifin radhiyallahu anhu yang diperkatakan yang menyebarkan agama Islam pada waktu dahulu dan merupakan asalnya cucu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ni makam orang alim Menyebabkan dakwah ke Nusantara Melaka. ke Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari Ramadan ni tukang baca doa 40 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami Sultan Arifin Sheikh Ismail daripada Baghdad dan 600 tahun. Sebelah sana guru dia Maulana Yusuf Siddiq ataupun ada orang kata Maulana Ishaq. Maulana Ishaq tu bapa pada Sunan Giri. Mengikut satu cerita, Sunan Giri dihanyutkan daripada Banyuwangi sampai ke sini. Dihanyut daripada Banyuwangi berapa jauh tu. Bapa dia pesan kalau anak ini anak laki-laki, bagi nama dia Ainul Yakin kan, Sunan Giri Ainul Yakin. Lepas tu lahir anak lelaki, so mak dia hanyutkan, bapa dia tunggu kat sini. Jadi Maulana Ishaq ni juga bapa pada Hafsah, Siti Hafsah Maimunah, isteri Sultan Arifin. Sunan Giri dengan isteri Sultan Arifin adik-beradik, tetapi mak lain. Mak pada Sunan Giri ialah puteri Sekar Dadu dan mak pada Hafsah Maimunah, isteri Sultan Arifin adalah puteri Cempaka Biru. Jadi ibu berlainan, bapa sama. Nenek kebayan tu nama dia Dang Anu ataupun Dang Wangi. Itu isteri pada Hang Jebat. Kata macam nenek kebayan kan. Kenapa dipanggil nenek kebayan? Sedangkan namanya Dang Wangi. Dang Wangi, lepas tu dia hidup lama. Lepas tu dia belajar perubatan dengan bapa dia kan. Bapa dia wali Allah, lepas tu dia belajar silat. Bapa dia ada putra, dia belajar silat dengan Syekh Abdul Qadir Syarif Hidayatullah Al-Jawahi, Sunan Gunung Jati, silat gayung halilintar yang selalu Allah boleh putus jantung kan. Itu silat yang dia belajar di Bukit Panau. Bukit Panaunya Di Pantai. Ustaz, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian. Kita halalkan segala ilmu dan apa yang disampaikannya. Meninggal dunia umur 58 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang hari ni ada kerja-kerja pembersihan. Oh, beruntungnya. Berdapatkan nombor ni. Kita ada Puan Syila dengan Encik Kadi. Pejabat dan kawan kat sini lah. Jom kita masuk dalam. Seri ni macam mana kira-kira dia? Okey, kira kalau aircon boleh masuk 4 orang. Untuk aircon 180. Untuk kipas 150. Kalau single 100 dengan 150. Kalau single tu dia boleh masuk 2 orang lah. Satu yang 150 tu boleh masuk 2 orang. Lebih pada 2 orang kita akan cas. Untuk orang saja kita ambil 10. Kalau dia tambah tilam kita ambil 20. 20 siap dengan tilam. Dah masuk pukul 2, keluar pukul 12. Ada berapa unit bang?
Sekarang ni ada 23 unit. Yang single ada 8 unit. B-nya semua yang jenis boleh duduk 4 orang lah. Katil queen. Ya, 2 katil queen. Alhamdulillah, selesa ni. Sampai ke atas sana kita ada chalet. Kat sini ada 2 katil queen dengan juga chalet single, 2 katil single. Ada chalet yang boleh menempatkan 4 hingga 5 orang, ada chalet boleh menempatkan 2 hingga 3 orang. Penambahan packs ataupun orang ahli keluarga dicas RM10. Tapi kalau perlukan tilam ataupun tempat tidur tambahan, tambah lagi RM10. Maknanya RM20. Suasana kampung rasanya. Bersih pula tu. Tempat ni diselia dengan baik. Kemudahan asas ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini juga rasa suasana kampung. Ada ayam semua. Ya Allah, seronok ya kalau bawa anak-anak ni. Berlari-lari dia orang. Tempat ni selamat untuk bawa main. Katakanlah cuaca tak elok ke, tak nak mandi laut ke, anak kau orang duduk dekat sini, duduk dekat beranda. Letak kerusi, anak-anak main pasir. Biar ada grounding kat sini. Buatlah apa-apa nak berguling lah. Ada? Perigi. Tapi air kotor. Perigi. Air kotor. Oh, dia dekat dengan pantai sangat macam ni saja ya. Perigi yang ke-6. Perigi yang ke-6. Kat surau tadi ada satu. Jadi terlupa pasal perigi. Perigi tu boleh pakai kat surau. Air di kelabu. Hey boys, girls, kita spread awareness sikit. Kalau korang datang mana-mana bercuti, tolong jangan musnahkan alam. Tolong jangan tinggalkan seperti ni. Korang nak tunjuk apa sebenarnya? Lot 10 apa? Lot okay, ini antara ini yang merosakkan alam. Batu tu elok dari situ, yang kau nak bagi tanda kan buat apa? Loten benda. Pergi ke 7. Wah, pergi ke yang kali ni betul-betul sebelah laut boy. Sebelah laut. Ada kupang. So pergi ni hanya sekadar pergi sajalah. Dah tak boleh diguna pakai. Morning. Morning uncle. Morning. So dekat sini hari Sabtu Ahad, hari riadah lah. Dia orang akan jalan beriadah satu tempat ke satu tempat. Morning. Halo. Yang kelepakan ada betul. Ambil gambar dah. Macam datang daripada Ambil gambar. Jom. Kami dari Senai. Jom. Alhamdulillah, terima kasih orang Senai datang Melaka. Mesti datang sini 1 tahun 2 ke 3 kali mesti datang. Terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Ya, tiap-tiap tahun datang. Thank you for coming. Okay, see you. Pergi. Pergi yang ke-8. Hari dia kali hitam. Kotak je bang. Cuma air dia. Yang ni rasa tak sedap. Yang ni rasa lumpur. Ini. Ini. Sini dipercayai kubur nenek sembahyang. Angka tanya mana kepala dan kaki kepala. Nice kan? Ikan tamban? Nak tengok ikannya boleh? Nak kau jual? Nak beli boleh, orang nak makan. Orang nak makan. Jangan jual. Ya Allah, sedap. Ikan apa ni? Tomok. Tamuk. Pesa pada siap. Oh, ini kawan dia. Tidur sini ke semuanya, acik-aciknya? 6.30. Pagi datang pukul apa? Pagi pukul 7. 7 dah mendarat. Ada masak asam. Tunggu jap. Okey, minta dia dulu. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Ada masak asam. Jangan abang tu berani offer je. Jom lah makan sekali. Sampah. Bawah ni Gua Yunus. Batu ni batu gua lah. Dia bukan gua. Ni dia batu yang bertindih. Tu kat bawah tu ada ruang tu lah yang dikatakan gua. Yunus tu nama orang yang betapa lah. Dia panjat. Dulu ada tangga banyak batu ni. Sekarang kita nak pergi ziarah yang dinamakan Gua Yunus. Seorang lelaki yang bernama Yunus bertapa menggunakan ruang rekahan yang ada pada batu besar gergasi ni.
So batu yang angka berdiri dan sedang berada ni adalah yang nyatakan mempunyai gua di bawahnya. Sekarang kita sedang menunggu giliran. Selain daripada Uncle dan tim, ada juga pengunjung lain yang sedang menziarah Gua Yunus ni. Gua Yunus. Uncle sedang menuju masuk ke Gua Yunus. So ini merupakan laluan Gua Yunus. Bye. Take care. Careful auntie, careful uncle. Thank you sis. Inilah rekahan ruang yang terbentuk daripada batu besar ini dengan batu yang besar ini dan beberapa batu besar yang lain. Masya-Allah. Inilah ruang yang menjadi di mana seorang lelaki yang bernama Yunus menjadikan kawasan ini sebagai tempat untuk bertapa. Bertapa dari segi apa? Wallahu a'lam. Mungkin dari segi agamanya ke, mungkin dari segi ilmunya ke. Betul. Antara benda yang baik ataupun tidak. Mungkin kami kurang maklumat tentang tu. Baik follow, yang tak baik jangan follow. Kita datang sekadar nak melihat je. Kat sini pun ada yang buat bertapa nak mantap dengan ilmu lah apa. Ada kabarnya kan. Contohlah kita ambil satu ilmu kebal. Nak memantapkan ilmu kebal kena bertapa kat sini 7 hari 7 malam. Nak harta benda ke apa, nak dapat emas ke apa. Pernah dengar cerita benda tu lah. Sampai level tak makan tak minum untuk bertapa mendapatkan sesuatu yang benda terlarang. Gua Yunus atau Gua Batu Yunus? Gua Yunus. Gua Yunus. Masya Allah. Lihatlah dunia. Saya try oban yang ni pula. Oh, serunding ayam berpisah pedas. Pun macam yang sudah-sudah. Tak mengecewakan. Telur salut penuh. Isi dia. Wow. Serunding, real serunding. Penuh serunding. Okey. Kita try. Sesat. Sesat. Alamak, ada Ada orang nampak sesat. laluan dia. Ada orang sesat pula. Jap. Okey bang. Naik dekat sini ya. Aha. Itu abang ambil kiri. Ambil. Kiri. Turun. Nanti terus boleh pergi. Yes, nanti akan jumpa walkway. Oh, okey. Thank you. Okey bang. Pelan-pelan bang, boleh. Pelan-pelan. Saya tunjuk sini ya. saya tunjuk abang sikit. Apa bang, no worry. Careful, just careful saja. Okey. Kau turun Ya. sini ikut saja. Ikut saja trail ni. Abang jangan, kalau abang tengok tak ada laluan, abang jangan lalu. Ikut trail dia. Okey. Dia memang one way je. Okey bang. Nanti sampai jumpa dekat padang, ada besar padang, abang ambil kanan. Tu ada naik sikit, off-road sikit. Okay? Okay, take care. Have a nice day. Selesai bang. Okey, sambung balik. Sambung balik oban kita ni. Tak selesai lagi. Okey, so rasa dia pula Mana lagi separuh? Nampak sangat. Saya terpesona, tergoda dengan benda ni. Pasal separuh saya dah makan tu. Gua Yunus kita dah tengok macam mana keadaannya, rupa bentuknya, keistimewaannya dan juga apakah aktiviti yang dijalankan di Gua Yunus. Sekarang kita menuju untuk lokasi yang seterusnya yang kita saksikan. Sekarang kita susul balik. Kita dah masuk ikut sini tadi ke Gua Yunus. Sekarang kita reverse semula, guna track yang sama, jalan yang sama untuk kita dapatkan semula laluan ke lokasi yang seterusnya di antara kawasan dan environment trekking yang korang. Dia sebenarnya agak selamat lah. Lebih kurang 3 meter lebar denai yang telah ada di sini. So dia jadi macam fun walk untuk seisi keluarga. Dia pun makan. Masak asam tadi dah siap belum? Dah siap. Tak ada, gurau je. Boleh ke? Betul ke? Saya jamah je, jamah. Boleh.
Saya nak ambil berkat je. Ya, boleh. Nasi dalam ni. Tak rasa masakan akak dengan ikan pulau besar ni. Lagi-lagi ambil penuh kan? Oi, Boleh. tak, saya ambil berkat je kak. Ambil. Tak apa, rasa garam kau terkilat. Apa Ini- sedap pernah akak ni masak? Saya memang suka lah jemput. Mana saya nak rasa akak ni. Itu dia. Saya makan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama masak asamnya? Asam pedas berempah. Asam pedas berempah. Bismillah. Dan kosong. Ni asam pedas berempah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan je. Jauh dia, jambang di Timur banyak. Okey. Apple. Ni apa apple? Air orang bagi, nasi orang bagi. Ya Allah. Besar rahmat hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak, dia kalau gamang. Orang gamang dapat. Alhamdulillah. Tu dia kepala ikan. Tombok. Tamuk. Tamuk. Ikan tamuk. Boleh ke air asam? Letak garam sikit. Terima kasih banyak-banyak Kak Sari. Terima kasih sebab sudi jamu saya. Alhamdulillah. Semoga murah rezeki semua. Sihat-sihat selalu ya. Assalamualaikum semua. Takut kawan saya tinggal kan. Bye-bye. Dapat masak asam. Balik tak kosong. Apa tu? Best masak asam. Asam pedas. Asam pedas berempah. Dah azan Zuhur. Saya akan pilih tempat yang sesuai untuk hold position sekejap. Walang kan? Walang. Kita ambil madu ni. Tukar paku ni. Oh, ini ayam hutan. Oh, kok. Ayam putih. Dipercayai dengan menggunakan ilmu silat membelahkan batu ini menggunakan lidah. Katanya, tapi tu cerita-cerita orang lah. Cerita-cerita orang. Masuk lah. Abang tu mana? Abang itu mana? Abang itu mana? Makin Aku nak masuk lah. mana mah? Let's go. Aku nak masuk dalam. Aku nak tengok apa ada di sebalik dalam sana. Oh. Dekat dalam ni ada beberapa ringgit. Masuk dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan beberapa keping duit shilling. Mana tempat ini sering dijadikan kawasan permujaan untuk menyembah dan juga meminta sesuatu daripada sesuatu yang tak dapat dilihat. Dan kepada kalian ini hanyalah sekadar kepercayaan. Di mana aktiviti ini bertentang dengan akidah dan syariat Islam. Rimbo. So kita tinggalkan kawasan bersejarah yang keempat ini dan kita terus majukan diri kita untuk selesaikan ekspedisi ini. Nampaknya kita punya pengangkutan balik dah sampai. Bot dah sampai